Harga emas tak pernah turun balik ke new low. Okey, apa itu new low? Tuan-puan boleh dengarkan explanation daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee dalam video seterusnya. Sebabnya harga emas ni dia always ada new low, tuan-puan, new low. Saya nak cerita macam ni graf bagi siapa yang belum pernah tahu lah. New low, harga emas ni dia macam ni graf dia. Dalam jangka panjang dia naik, dia ada turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, lebih kurang macam tu lah lebih kurang macam tu. Okey. Jadi ini graf harga emas. Okey, jadi maksudnya sebelum ni harga emas pernah tinggi RM430 per gram. Sekarang ni dia murah, lebih kurang RM380 per gram. Dan kita tak tahu dia akan turun setakat mana sini, nanti dia akan naik balik. Dia akan pergi lebih tinggi. Jadi setiap tahun kita akan jumpa always all time high. Harga tertinggi dalam sejarah, harga tertinggi dalam sejarah, harga tertinggi dalam sejarah. Bila dia turun, dia tak turun harga terendah dalam sejarah. Dia tak ada lagi turun. Harga terendah dalam sejarah berapa? Tak ada. Jadi dia maksudnya mahal atau murah dia bergantung kepada tahun tersebut lah. Kalau sekarang ni RM380-370 dianggap murah pada tahun 2024. Kalau tahun lepas RM380 sangatlah mahal. Jadi kalau nak beli emas, tuan-puan tak perlu tengok, tak perlu tunggu harga terbaik lah. Yang penting tuan-puan menabung emas ni, emas fizikal ni, target untuk simpanan 2 tahunan ke atas. Dah jelas tuan-puan? Kalau 20 tahun yang lepas kita dah mula simpan emas, mungkin sekarang dah ada aset yang bernilai tinggi. Tuan-puan jangan tunggu harga naik lagi baru nak bermula. Boleh mula sekarang, serendah RM100 sahaja di Public Gold sudah pun boleh dapat 0.2 gram emas. Tuan-puan boleh klik link bio ataupun kontak saya untuk saya bantu sebaiknya.